Video ni aku nak cakap tentang experience aku dalam industri insurance sebagai insurance agent selama 14 tahun. Aku just nak kongsi susah ke tak bisnes insurance ni dan kenapa ultimately aku cakap aku gagal dalam bisnes ni. Reason yang pertama adalah sebab duit yang aku dapat tu, commission aku dapat tu, aku salah invest balik ke dalam bisnes. Setiap bisnes aku rasa kita kena reinvest balik dalam bisnes, dan cara aku reinvest balik dalam bisnes tu adalah salah. Kita as a agent baru start, kita orang akan start dengan buat sales tau selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampailah kita dah ada income yang steady, dan sepatutnya kita guna income tu untuk reinvest balik dalam bisnes. Tapi kesilapan aku adalah aku tak bina sistem yang boleh buat aku sustain business tu. Basically apa yang aku guna is aku guna duit tu untuk beli benda-benda material dengan harapan aku dapat attract orang untuk jadi klien aku dan jadi aku punya agent. Tapi kesilapannya kat situ is aku ingat orang akan be attracted dengan barang-barang macam kereta mahal, pergi holiday dan sebagainya. Tapi sebenarnya generation dah berubah. Dulu mungkin generation yang sebelum ni diorang akan be impressed dengan barang-barang materialistik, tapi sebenarnya tak. Sebaliknya, aku patut reinvest dalam bisnes, bina sistem yang dapat menjana sustainability of business aku. Dalam business insurance ni, aku dapat kenal pasti yang kita akan ada prime selama 4 tahun macam tu lah. Bila kita dah habis tahun ke-6 macam tu, kita akan struggle untuk dapat klien-klien baru unless kita dah ada bina sistem yang bagus, referral sistem yang bagus, networking yang bagus. Jadi bagi aku rasa aku patut guna duit tu untuk bina email marketing system, hire staff yang boleh follow up, ataupun cari klien baru, ataupun buat servicing yang bagus sampai kita dapat klien-klien baru secara automatically. Bina satu team untuk buat kita punya presence dekat online ni lebih kuat. Guna team yang sama untuk memastikan klien-klien ataupun pelanggan-pelanggan kita dapat servis yang bagus. Kalau contoh dia masuk hospital, kita dah memang automatically, secara automatic punya claims terjaga, nak masuk hospital senang. Bila dah masuk hospital tu mungkin dapat sekotak bunga ke, hadiah ke, coklat ke, madu ke. Dan bila dia dah keluar hospital, kita assist dia dengan cepat dan senang secara automatik untuk dapat balik claim apa yang dia bayar. Benda-benda macam tu lah. Sebab sekarang ni aku as seorang ejen yang seorang diri memang akan buat semua tu, tapi dia tak automatik. Dan lagi satu benda, aku tak ada sistem untuk bina database pelanggan-pelanggan, orang yang berminat nak jadi pelanggan, orang yang pada mula berminat lepas tu tak berminat, dan tak ada satu sistem untuk masukkan nama-nama baru ke dalam database tu. So benda tu semua, kesilapan aku adalah aku tak reinvest balik dalam bisnes. Kesilapan nombor 2 adalah aku nak jadi seorang insurance agent yang terbaik kepada orang yang paling banyak, semua orang kat dalam Malaysia ni. Basically kat sini tak ada targeting lah, tak ada niche, tak ada branding. So bagi aku is, engkau jual produk yang sama dengan harga yang sama kepada orang-orang dekat Malaysia ni. Dekat agent dekat Malaysia ni ada beratus-ratus ribu dalam company-company yang berbeza. Kita tak boleh pun nak dapat supply yang lagi bagus. Kita tak boleh pun nak perbaiki produk tu, sebab produknya sama je, harga pun sama. So soalan dia, kenapa diorang nak beli daripada aku? So dekat situlah kita patut bina satu branding. Itu yang patut aku bina, satu branding. Tapi in my mistake is aku tak ada branding. Aku tak tahu apanya branding apa. Sebelum ni aku tengok orang yang berjaya dekat social media, aku ingat dia sebab dia lawa, sebab dia handsome, sebab dia kaya, dia banyak kereta, dia flex lifestyle dia. Tapi sebenarnya not anymore. Itu dulu. Sekarang dah tak dah. Sekarang orang not attracted to dia lawa lah, kita follow dia. Dia handsome lah, follow dia. Tak ada dah. Itu semua dah lepas. Branding yang mungkin aku patut fokus on dulu adalah macam, kalau aku nak fokus on certain produk sahaja, let's say kalau aku nak fokus on medical hospitalization sahaja, mungkin aku patut fokus on health punya advice. Aku patut create satu community, running community ke, sports team ke, pickleball community ke apa, yang mementingkan kesihatan dan bagi
bagi banyak info pasal sports injuries punya medical hospitalization info ke benda-benda macam tu lah. So aku kena also jadi orang yang sihat ke apa ke, orang yang selalu share tentang kesihatan. Kalau aku dah ada macam tu and aku build a community, dia orang pun akan tengok macam, oh dia buat apa kan, kenapa dia banyak share pasal kesihatan. Oh okay, dia jual medical card. So orang akan macam bukan tahu aku as just orang yang nak jual insurance, tapi mungkin dia kenal aku kenal dia daripada running community. Dia buat satu running community, dia rajin buat setiap Sabtu pagi dan dia banyak share info yang bagus. Lepas tu dia orang akan tertanya lah, dia ni kerja apa? Oh okay, dia insurance agent, dia jual medical card. Itu better daripada kawan sekolah aku tiba-tiba ajak aku minum, lepas tu tiba-tiba dia keluarkan laptop, dia keluarkan iPad untuk jual insurance. Itu lagi teruk daripada aku buat running community apa benda. Of course dia akan ambil a lot of effort, a lot of money juga, keluarkan duit awal-awalnya, tapi at least kita ada dapat bina community kot kat situ and orang trust kita. Itulah aku rasa sekarang businesses patut ada macam bina community lah. Itu goes to the third point, which is aku tak build a community. Sebelum ni aku cakap aku tak ada niche kan. So sekarang nombor 3 adalah aku tak build a community. Untuk kita, macam aku cakap, to the first point, which is aku tak dapat new names selalu. Dalam business insurance ni especially, orang selalu akan tanya aku, kau tak dapat any new names ke? Tak dapat any new names ke? Lepas tu aku akan macam mana aku nak dapat new names lah? Aku tak tahu. Itu my biggest problem dulu. Diorang selalu tanya aku, which is orang-orang yang manager aku lah, tak dapat new names ke? Tapi masalahnya macam mana aku nak dapat new names? Takkan aku nak pergi kenal orang baru, setiap hari aku kena kenal orang baru. Itulah expectation diorang. Tapi cara yang paling efektif aku rasa sekarang adalah build a community. So aku tulis kat sini, football team, pickleball group, running club, gym buddies, cycling group, health talk community. So aku rasa diorang patut build a community of 500 orang, 1000 orang yang kenal kita, suka lepakan kita, hobi sama dengan kita, minat benda yang sama and betul-betul suka kita. So let's say kita ada 1000 orang community of buat benda yang sama, running group 1000 orang dalam WhatsApp group ke apa benda, Telegram ke apa kan. So every time kita nak buat sesuatu event, kita akan dapat support tau. Tak semestinya 1000 orang tu akan jadi klien kita. Mungkin dia akan bagi word of mouth to orang-orang lain. So daripada 1000 orang tu mesti ada seorang yang tanya macam, aku rasa aku patut ambil insurance lah. So dia orang akan terus recommend kita dengan ada satu community ni. Take note yang bukan force untuk networking. Aku tahu ada paid networking events yang korang betul-betul bayar and then korang pakai suit and korang dipaksa untuk networking dalam masa 15 minit. Korang dipaksa untuk cerita untuk bisnes korang kan. Bagi business card, bagi aku tu macam kurang natural. Especially kalau macam benda tu, dinner tu memang dia dipanggil networking event. Aku rasa macam itu terlalu force and tak natural. Aku pernah pergi benda-benda macam tu. Aku bagi satu business card kat orang ni, dia spam aku setiap hari tu. And aku macam, sebenarnya aku tak faham pun apa benda dia cakap dalam masa seminit tu. Dia cerita pasal bisnes dia. Aku tak faham pun apa benda dia punya bisnes. Tapi lepas tu dia spam. Aku macam aduh. Okay lah. So I decided ini adalah bukan cara networking yang bagus. Cara networking yang bagus adalah korang kena build your own community. Dan ni secret dia. Aku dah buat dah semua ni. Football team, pickleball group, running club aku dah join, gym buddies aku dah pergi gym, cycling group. Yang paling power sekali adalah golf. Mesti korang tahu kan. Ya betul, golf memang banyak. Tapi golf ni lain macam sikit. Dia macam on steroids sikit networking dia. Tapi korang janganlah memang dengan niat aku nak main golf sebab aku nak buat bisnes. Sama dengan benda-benda lain football team ke pickleball, running club, gym buddies kan. Kalau kau buat semua tu just untuk dapat bisnes, mungkin kau akan dapat bisnes, tapi after that orang akan jarang nak main golf dengan korang ataupun jarang nak jumpa korang dah. Okey, kesilapan nombor 4 dalam bisnes ni adalah, walaupun aku susah nak mengaku, bisnes ni bukan lifelong business. Sorry to say
Lifelong business adalah untuk orang yang 1%, 2% je dalam bisnes ni, yang kau paling top gila. Korang akan still kerja daripada sekarang sampai umur 80, which aku dah nampak pun managers kerja daripada umur 80, 70 still bekerja. Kalau diorang tak bekerja, diorang punya income akan lama-lama akan drop. Apa yang aku dijanjikan dulu adalah semua ni akan jadi passive income lah, apa benda semua kan. Tapi at any time kita punya kontrak tu boleh berubah, and aku pun tak tahu macam mana dia boleh berubah. Every time ada benda baru, kontrak baru, regulation baru, dia boleh tukar kita punya commission, tukar kita punya retirement plan lah, apa benda semua kan. Aku pun tak faham. Tapi aku dah nampak event managers yang sebelum ini korang rasa dia macam power, takkan perlu kerja, tak ada, there's no such thing. Apa aku nak cakap sini is aku tak convert active income aku daripada business insurance ni kepada passive income. Sama ada daripada investment ke, bina business yang lain ke, salur kepada business yang lain, buat benda-benda macam cafe ke, self-service laundry, vending machine, rental property, which aku nampak orang dah mula buat tau. Agent, manager sekarang dia dah dapat duit yang banyak, dia beli rumah, dia collect rental property. Aku nampak. So which is that is good. Investment, buat business, buat digital asset. Mistake aku adalah masa aku tengah prime buat business ni, aku tak convert active income kepada passive income. So itu yang kita kena buat. Tak kisahlah kita business apa pun, kita macam ni lah, kita takkan dapat bekerja selama-lamanya pun. Kalau kita dapat bekerja pun, maybe bila dah lanjut usia kita punya drive tak sama. Macam kita umur 50 dengan drive kita waktu kita umur 27 berbeza. So dekat situ is kita kena, bila tengah banyak duit tu, kita kena convert kita punya active income kepada passive income. Ada macam-macam cara, aku dah list down tadi. Korang pilih mana yang korang paling suka. Aku just boleh summarize, yang aku sebenarnya gagal dalam bisnes ni bukan sebab aku tak tahu nak cari klien, bukan sebab aku pemalas ataupun tak disiplin ke apa. Aku just silap in terms of business strategy sahaja. 4 ni, which aku tak nak korang buat juga. Kalau korang nak masuk business ni atau business lain, korang kena invest balik into the business. Jangan makan semua duit yang kita dapat. Kena bina branding, kena build a community, which is important sekarang ni. Walaupun korang rasa susah, tapi sebenarnya dia boleh jadi natural. Kalau korang actually dah ada pun community secara natural, cuma kena letak lebih effort kepada community tu. Dan nombor 4 adalah tak convert kita punya active income kepada passive income. So kalau lah ada orang tertanya-tanya, dia ni dah gagal dalam insurance business, dia ni masih agent ke? Aku masih ada lesen dalam insurance business sebab aku masih ada klien yang diorang datang ambil dengan aku dalam masa setahun lepas, 2 tahun lepas, sebulan lepas. Walaupun aku tak ada any buat activity untuk dapat new clients, ni semua adalah daripada networking yang sebelum ni. Jadi aku rasa aku still ada amanah untuk service diorang. Bukan service pun, diorang semua dah self-service. Diorang dah tahu dah, masuk hospital tak perlu nak call aku pun. Diorang semua akan just tanya soalan lah. So aku nak make sure sampai dah semua klien-klien ni, aku masih ada klien ni, aku nak make sure diorang terjaga. Tapi aku still maintain lesen secara part time. Sebab aku dah macam kurang masa, aku nak buat business lain. Jadi aku akan still ambil new clients, tapi aku tak ambil dah any medical card, hospitalization or client yang baru. Aku hanya akan ambil clients yang macam income protection saja, hibah ataupun critical illness. Unless aku betul-betul kenal client tu, dia pun dah tahu macam mana nak masuk hospital dan benda semua. So aku boleh just kalau orang yang macam tu boleh. So kalau korang nak buat income protection atau hibah planning, boleh contact aku. Email aku ada dekat bio. So itu je lah aku punya business reflection on something yang aku dah spend my time selama 14 tahun yang lepas. So kalau korang rasa sharing aku ni bermanfaat, subscribe lah.